Assalamualaikum. Nama saya Dina Nazir. Dan juga saya Falik. Selamat kembali di Borak Selebriti. Ya. Ya. Patut tak kita menyanyi dulu sebelum kita introduce figura yang ada di studio hari betul. ni? Sebab saya kenal insan ini bukan dari lakonan. Saya kenal dari nyanyian. Serius? Betul. Tapi dia berlakon dulu. Betul, tapi macam notice dia. Nyanyi sedap juga. Kan, comel kan. Okay, nah, 3, 4. Cinta antara kita tiada penghalangnya walau akhir usia. Dirimu Minggu Nina. Kita bersama Pak Izrakaha. Hello. Ya Allah, bestnya. Yelah, saya sejujurnya lagu tu saya dengar masa tu bercinta, sekolah. cinta-cinta monyet. Dengar lagu tu, sedih juga lagu ni. 2006. Wow, so long ago dah. Tak ingat kan? dah. Tak ingat kan? So macam long ago. Masa tu Dina rasa Dina kat uni kot. Kat uni. Lepas tu macam itulah lagu kalau cinta monyet. Betul. Siapa-siapa nak bagi memang itulah lagunya. Mangsa saya pun beberapa orang ketika itu. Saya bagi lagu tu. Maaf ya kalau korang tengok. Okay, first of all, apa khabarnya Baizura Kaha? Khabar baik. Alhamdulillah. Orang kata masih lagi maintain lah. Ya. Look dulu tu, nampak look dulu tu Tak ada macam you don't know how to go old, is it? Kita pula Really? yang marah. Nampak sama. Tapi tadi kan masa nampak dia kan macam wait a minute. Sama apa yang Kan? I ingat. Betul. Cuma it's dia lah dah berhijab, dah Ya, manis betul. sekarang ni. Orang kata dah matang lah. Iyalah, betul lah. Dah Okay. 44 kot. Jangan bagi tahu. Patut cakap je 24. I'm okay. Kan? Kita okay. Kita confident dengan usia kita yang Betul. 41, 44. Betul. Tak banyak lah bezanya nah. It's just bukan lah. 44. Come on. 41. 41. Okay. Yang ini kita nampak 41. Hey! Jahatnya mulut, ya Allah. Alah gurau Tipu. kita. No. Tak kan? No. Dengki. Gurau. Dengki. Sebab saya tak pernah side kata dia handsome. Okay, kita mungkin nak throwback sikit Ana. Yang mana kalau kita punya generasi mengenali Baizura Kaha ni mungkin dari filem Sepi, Yes. lagu Cinta Antara Kita. Yes. Yang generasi baru ni yang nampak Baizura Kaha, dia bukan baru berlakon ke dalam Keluarga Iskandar 3 tu. Ya Ya betul, Allah. sama juga individu yang sama. Betul. Dan untuk kan? pengetahuan anda, Malaysia terkejut bila dia kembali untuk Betul. Keluarga Iskandar 3. Saya pun terkejut. Selepas berbelas tahun. Berbelas tahun dia memang tidak ada di layar kaca TV. Maksudnya di hadapan kamera lah. Betul. Yang tu pun clue tu sebenarnya. Dia pergi mana, dia tak ada kat depan kaca TV. Mungkin di belakang. Betul. Betul kan? Betul. Tapi yang tu kejap lagi kita tanya. Kita nak tanya pada awalnya. Awalnya awak minat berlakon ni macam mana? Macam mana boleh termasuk dalam dunia lakonan? Dunia baru itu untuk awak? Actually, cerita dia sangat kelakar. Coincidental. Tak pernah tahu pun boleh berlakon. Tak pernah ada minat pun nak berlakon. Memang tak pernah. Okay. Okay, so one day my mother ni dia ada kawan. Kawan dia jenis yang buat extra. Tahu kan? Extra. So my mother punya kawan ni sakit. So dia beritahu my mom, boleh ganti tak jadi Mak Datin? Sebab dia punya company tu dah marah. Kan kena ganti kan? Yelah. Boleh tak? And then my mom said, okay lah, dia akan ganti jadi extra. Jadi Mak Datin. My mom cannot drive. So I yang menghantar dia. Okay. So the set was masa tu umur 18? 19, 20. okay. Dah boleh drive lah. Tengah belajar lah masa tu. I ingat lagi. And then the set was Astana Idaman. So Astana Idaman masa tu di-direct oleh Kabir Batia. Betul. Okay. So I duduklah kat tepi, nunggu dia habis berjam-jam kan. You know how it is dengan extra kan. And then tiba-tiba ada orang datang. Kami ada a new watak. Watak ni girlfriend kepada Zack X Factor. Nak tak audition? Tiba-tiba je. Wow. Babe, kalau macam tu I pun nak jadi babysitter Driver babysitter. Terus dapat offer berlakon. Tak, bukan offer, audition. Audition dulu. Okay. So audition lah. Audition gigi-gigi sebab tak pernah depan kamera. And I got it. Dekat situ juga audition. Pergi ke another place untuk audition. And I got it. And then berlakon lah. And that was the start. Itu masa tu Astana Idaman juga. Astana Idaman. I see. Untuk episod yang perkenalkan girlfriend lah. Weh.
Ada dialog masa tu, ada dialog. Ada. Oh. Alina, if I'm not mistaken. Nama dia? Dah lah kita macam all this pelakon. Azhar Sulaiman ada masa tu. Ya, masa Islam tu Yusof itulah cast ada yang tu. paling handsome, yang paling lawa. Arwah Ali, everyone Ya. was there, and it's like Maria Farida. Ya. And then, here I am, like tak pernah berlakon. Gigi ingat lagi dalam kamera macam boleh rasa muka macam. Faham. But when I think back kan, in retrospect, I ada macam full circle moment. Sebab I bermula dengan KB, I berakhir pun dengan KB. Oh, naik bulu rumah. Oh iyalah. Betul. Dia bukan berakhir, dia hilang. Dia hilang dengan sekejap. KB juga. So Dia I got my break dengan KB Batia. Yeah. And then Sepi was the one yang I sangat-sangat like my best lah. I rasa I paling suka berlakon Sepi. Also KB Batia. Okay. So I'm always like, okay lah, hidup ni dia ada momen dia. Cantik lah perjalanan tu. Perjalanan Betul. tu full circle lah. Okay. Tapi kita balik kepada yelah, bukan tak minat berlakon, kiranya tak ada ada fokus pengalaman, pun. tak cita-cita menjadi pelakon. Tapi macam Baizura ambil jurusan Meskom. Meskom kan? Yes, Itu Meskom. kira dekat juga dengan kamera apa semua. Not really. Okay. No, so Meskom ni more to journalism, more to writing, PR, marketing dan sebagainya. So berlakon is a whole different thing. Berlakon you kena keluarkan your Emosi. dalam ni, emosi Okay. semua benda ni. You kena jadi a whole different person. Ya. Okay. You kena bawa bukan Baizura tapi karakter itu. Ya. Betul. Ya. Tapi tak tahu macam mana boleh buat. And after dah buat tu rasa macam oh my god, I suka lah berlakon. And from there macam Step by Why step not? lah. Why not? Why not? Sikit. Okay. Yeah. Jadi macam yang you nak ambil masa belajar tu, you ambil broadcasting. Meskom. Lebih kepada? Masa tu belum lagi. Belum Kalau lagi. diploma belum ada di punya Okay. cabang lagi. So it's Meskom. And then my degree sebab dah berlakon, baru rasa macam okay lah, boleh lah do something. And I go to persembahan. Seni persembahan, which was drama dan teater di UM. Oh faham. Maksudnya minat untuk ambil jurusan apa Setelah. tu masa ijazah tu setelah berlakon Yes. tiba-tiba tu. Yeah. Tak sangka kita punya Sama kita kan? punya diploma, ada degree, I diploma teater. Oh yeah. Tapi best kan? Kan? Best. Jadi orang lain. Sangat-sangat. Yeah, and then because on theater, okay, kalau depan kamera you kena Berapa kali? ada orang kat sini. Ya. On theater, itu je. Ya. You do your best masa tu je. Okay. You keluarkan masa tu je. Betul. So it's like all out. So I love doing theater sebenarnya, tapi tak pernah buat. Tak ada lagi. Belum lagi. Belum lagi. Professional belum lagi. Belum. Zaman Yusti pun tak pernah. Macam tu je lah. Okey, faham. Belum lagi buat. Walaupun degreenya, kertasnya adalah teater. Baru nak tanya lagi, you lagi suka teater ataupun Dia lagi suka teater tapi tak ada peluang tu. Macam Dina dia tak adalah, tak ada apa Dina. Kalau mulut jahat lagi. Dina lebih teater daripada skrin. Ya, sebab saya orang teater lebih mudah nak nampak di atas pentas. Lebih ekspresif. Lebih ekspresif. Please. Live. Saya tak teruskan apa yang saya cakap kan. Saya rasa macam nak buka kasut sekarang ni. I team you apa-apa. Nampak je. Saya boleh jaga diri, tak apa. Tak ada, dia bulan puasa eloknya baik betul. Dia tak ada kenakan saya langsung. Alah, dah terlepas. Dah terlepas. Macam orang kata. Macam orang kata kan lepas malam raya Yelah. dah dilepaskan kan? Kat Salah sini seorang sampai. je lah. Rantai dia dah gigil lah malam raya dah. Bila nak Tak cabut pasal dia. tu. Okay. Jadi of course your mum pun mesti terkejut kan. Sebab yang dia panggil berlakon, yang kena gantinya mak dia. Ya betul. Tapi mak memang berlakon. Tak. Oh tak Dia juga. ganti je. Dia tolong kawan. Tolong kawan. Oh. Memang semata-mata tolong kawan. That's why masa okay, we go to why I berhenti. Okay. Boleh. Why I berhenti is that sebab tak pernah tahu pun nak berlakon, tak pernah ada cita-cita pun nak berlakon. I was studying. So dah habis belajar, kita buat apa? Kita kerja. Faham? So that's Kembali kepada kehidupan normal. So dah habis, dah grad semua bekerja lah. So yang semua orang macam mana you boleh lepaskan? Sebab baru je menang. Ya. Masa tu anugerah ASK. screen. Yes. Yes. So semua orang macam tak faham. Yelah. Tak percaya. But the thing is, sebab bila ada passion, it's different for me personally. For me, sebab I minat sangat berlakon, I tak mengejar benda lain. You understand kan? Faham. Bukannya sebuah trofi, bukannya Yeah. I minat, memang I like to be on set. For the art. Yes, I suka baca skrip. Okay. Which then bawa kepada menjadi seorang scriptwriter. Sebab bagi I skrip tu macam it's a whole different world tau. Kita boleh reka satu dunia yang sangat berbeza. Kita boleh buat Imajinasi. Ya. Semua benda yang dalam ni kita sebagai scriptwriter Zahirkan. kita boleh
That's right. Jadi masa lepas habis belajar, you pergi kerja, you yelah dia ambil route orang yang dah habis belajar pergi route biasa instead of, tapi padahal you dah ada kerjaya Dah ada sebagai platform. seorang pelakon. Yep. Kenapa you tambah satu lagi platform? Apa kerja yang you buat lepas tu? Because I was in Masscom, so buat advertising. So buat advertising for quite a while sebenarnya. Advertising for beberapa tahun and then go on to communications, corporate communications for beberapa tahun. Dia masuk bidang korporat lah. Yeah. Pelik lah. Dia masuk bidang korporat lah. Orang korporat lari tau nak masuk art. Ada orang dah dapat benda tu, dia macam nak sebab stres. nak buat juga. Corporate jadi stressful korporat kan? lah Corporate world is very stressful It's kan. extremely stressful. However, bila fikir balik bila dah jadi penulis skrip Okay. kadang-kadang fikir like, pengalaman I bekerja dulu, jumpa punya banyak jenis orang, I can make a script yang lebih dimensional. Karakter-karakter I bukan macam tu je. Kalau kita tak ada banyak pengalaman, apa yang kita nak cerita kan? Betul kita lah. hanya mereka sahaja dalam kepala kita. So based on my pengalaman, jumpa orang yang baling barang semua memang ada je kan macam tu kan. Ada. Boleh kita translatekan kepada skrip. So I think because of that, skrip jadi lagi in my opinion lah. Betul. Lagi jadi lah. Dan sebab awak juga pelakon, jadi skrip tu dia bunyilah lebih realistik. Bukanlah setakat macam ayat-ayat buku. Aku kalau dapat skrip yang macam alamak ayat buku sangat ni, macam mana aku nak lontarkan ni. Tapi benda tu you dapat banyak angle lah untuk you ceburi bidang script writing. Dan skrip pertama you tulis adalah pada tahun, kalau you ingat, apa skripnya? Tak ingat, tapi bersama Wan Hazliza. Okay. Also a full circle moment. Sebab I bermula menulis dengan Wan Hazliza. My comeback pun dengan Wan Hazliza. Untuk ni Cantik keluarga lah, Iskandar. I Okay. see. Bestnya. Yelah, Yeah. cantik dia punya Babe, journey tu. It's a sign kan sebenarnya. Yeah. I pasti masa di antara 18 tahun je, 18 tahun meninggalkan dunia lakonan dan tumpu kepada penulisan. Itu sepenuhnya. Ada cerita ni. Okay, saya dah standby. Okay. Dah standby. Apa ceritanya? Okay. Bak kata Mak Jah kan, Allah dah set from the top, right? Betul. Okay. So bila orang tanya kenapa boleh berhenti berlakon, because nobody understand. Semua orang macam kenapa, macam mana you boleh berhenti when you are at a place where You are at your peak. Yeah. going to a peak. Okay, I was not at the peak yet, tapi boleh lah Yes, itu. Boleh explore lagi kan. So kenapa boleh berhenti? Okay, yes, ada masa tu like kita question lah kita punya decision kan. Tapi kemudian a few years later, my mother sakit. Okay. My mother got sick. So, sekarang ni I jaga my mum. Okay. Okay. Tanpa pengalaman berlakon dulu, pengalaman ada baca skrip dan minat skrip dan rasa macam wow, one day I want to do this. Tanpa tu, I tak boleh jadi script writer. I tak boleh berhenti kerja untuk jaga my mum. So I menjaga my mum based on writing script dah bertahun-tahun. So tu yang bila I fikir balik, semua benda ni memang dah set. Dah tertulis. Memang dah ada, dia memang semua benda ada hikmah. Betul. Hikmah ada tu. Susun tu cantik je. Cuma saya nak tanya sikit lah. Yelah, macam dah masuk advertising masa mula-mula lepas habis belajar tu kan. Bos-bos masa zaman-zaman korporat tu semua tak ada tanya, awak kenapa berhenti berlakon ke semua? Jawapannya apa kan? Apa antara jawapan mesti ada jawapan dia. I want to work. Simple lah Saya nak gaji bulan. Simple lah Simple. But itulah jawapan dia. I want to work. I belajar, I bayar. Sebab I berlakon dulu pun, after dah dapat all this watak tu, the main reason nak teruskan berlakon waktu cuti SEM adalah untuk bayar Yuran. SEM seterusnya. Pandai cek duit lah Betul lah. So kita dah buat macam tu, takkan tak kerja kot. Yelah. Kan? Dan kalau tengok pun memang tak banyak pun Bazura Kahar terlibat dengan drama ke filem dulu. Betul lah masa 3 tahun. masa belajar tu je dia buat. 3 bulan cuti SEM tu, memang pulen. Cucut. Belakang. Lepas tu go back to. And then 3 bulan cuti SEM pulen. Then dah habis. Okay. So I was very thankful yang my last project was Sepi. Sebab projek yang sangat like meaningful. Skrip dia pun memang best sangat-sangat. Anak pun nama Iman. Based on my character. So dia punya impact on my life sangat-sangat besar. So yeah, okay lah.
Kan? Happy lah. Dia Dapat amass all that experience dalam masa yang sangat sikit tu, okey lah tu. Yelah. Tapi okay, dia selalu tertanya macam mana. Okay, you dah decide. You decide ataupun benda tu berlaku dengan sendirinya bila you nak slow down berlakon tu. Adakah macam okay, Tak kalau plan macam ke? macam kalau plan, ada orang kata tak nak lah, I dah tak nak lah, I tengah tunggu skrip yang sesuai, lepas tu tak ada skrip yang sesuai, atau macam mana? What was your POV? Macam mana you stop ataupun you tolak penawaran berlakonan ke apa macam mana? I worked first. Ah. Lepas tu baru start tolak. Sebab I was working masa menang. Okay. Masa menang tu I wasn't Dah even start aware. Tak aware pun. Oh, ya ke? Dicalonkan. You pergi ke tak? Pelik. Tak pergi pun. Tapi trofi tu dapat. Tak. I don't know where it is. Tolonglah. Tak apa. Itu nanti kita usahakan kemudian. Yang kelakarnya tengah buat masa tu I was doing advertising, so buat annual report, tengah sign off klien kat sebelah ni. Orang call, "Weh, kau menang weh." Menang apa? Menang apa? Anugerah screen. Oh yeah. That was it. Macam itu je. Oh ya. And then klien I macam, apa? Oh, I menang. Okey lah. Sambung balik. Kehidupan mesti diteruskan. Lepas mesti betul kan? Ya. Dia terus saja. But kalau hidup macam tu, less pressure tau. Betul. Less pressure. Kita rasa macam ada tak ada tak apa. Okay. Next, lepas tu macam sekarang ni ada comeback. Nak buat tak BK Kak Liza cakap nak buat tak? Okay. So it's not like perlu ada job, perlu so pressure tak ada. So hidup pun tenang. Betul. You live in the now. Yeah. Hidup dekat sekarang. Kalau ada job bagus. Alhamdulillah. Kalau tak ada, I go back to my writing. And I'm still happy. Kan mana-mana pun kan. Betul. Dan boleh jaga maknya juga. Betul. Dia kata masa tu fleksibel. Betul. Yes. Kan? Wush. Jadi berapa, kalau boleh ingat lah, berapa skrip you yang telah pun dijayakan? 100 lebih. Wow. Dalam sepanjang berbelas tahun ni 100 lebih dah. Sebab I simpan portfolio dengan gambar-gambar. So maksudnya Baizul Babe, that is your trophy kan? Ya. That is your trophy. Baizul Rakah tu tak adalah hilang. Dia ada di belakang tabir sebenarnya. Cuma orang tak perasan. Yalah, kadang-kadang orang habis cerita tak tengok pun list skrip siapa apa semua kan. Betul. Sebenarnya ada. Ya, ada. Antara yang you rasa macam, okay, mungkin cerita tu tak terlalu popular ke apa ke, tapi antara yang rasa macam, this is heart and soul ni. Ada tak? Heart and soul tak ada. ada dulu untuk RTM. Dia di sisimu. Okay. Aku di sisimu. Okay. Itu memang heart and soul. Tapi antara yang you kalau yang I bangga lah. nak buat dulu was of course Kampung People. Okay. So that was like, sebab dia sangat fun. Kita tulis tanpa pressure, tengok pergi. Sebelum ni macam tu lah, Tahu cerita Kampung the People story tu, of my cute. life kan. Bila kita put too much effort and then tak menjadi, kita akan kecewa. Betul. So bila kita put like Relax. okay, let's have Relax. fun doing this, and nanti tengok pergi jauh, like wow. Faham. So yeah. Pemahaman dia macam mana? Macam kalau bijak sangat pun tak boleh juga Tak Macam boleh, itulah. tak boleh. Dia ataupun kalau you letak terlalu banyak harapan ataupun terlalu banyak of your passion, kecewa nanti. Bila ditukar ke Mana-mana hidup kena Mana-mana. Let Chinese lah. Mana-mana. Kena let chill. Ya, hidup kena let Okay. Kita dah faham mengenai itu. Nah, yang cuba saya nak fahamkan ni, yang mana saya dah cakap tadi, saya mengenali seorang Baizul Rakah ni melalui nyanyian. Yes. Macam gitu, macam mana pula boleh orang kata terjerumus je pula bersama dengan Duta tu. Duta. Aku sebut data lain. lain CD. kan. Itu macam pun mana? satu cerita kelakar juga tau. Okay. Handsome juga penyanyi dia tu. Miau. Ada lagi tu, production manager tu. Oh ya ke? Miau. Sabar. Tak rasa okay. Hilang kejap. So masa tu Dunia Baru. Okay, Dunia Baru semua orang macam minat kan. Ya. Betul. And then one day the producer ke director of tu datang kat I cakap, "Meh, jom pergi studio." Huh? Dia ajak gitu je. Ya. Okay. Cuba nyanyi lagu ni. Hai. Mana dia tahu awak boleh nyanyi? He was my manager masa tu. Okay. Manager come director, producer, macam-macam lah. Banyak hats dia. So nyanyi. Itu je. Ui. I know. And because lagu tu menjadi, Ya. tu yang ada video klip. Ya. Tu yang kena pergi balik dan buat. santai-santai, comel-comel. Semua kebetulan Ya. My life memang kebetulan. My life banyak benda yang macam okay. Tiba-tiba.
Ini kalau bangun macam tengah terkejut tau. Pergi kerja. Okay, jom. Ada kerja lagi. Jom. Tapi kira you ni jenis macam easy going lah. You tak ada macam overthinking. Buat-buat je. Okay, so buat aku buat. Not so, I mean tak adalah. Too much lah. Takkan tak overthink langsung. Tak macam gemak. So, kenalah sentiasa fikir. But so far Alhamdulillah okay lah. Aku ni kalau nak nyanyi untuk soundtrack kena lobby. Kena proposal. Kena bagi demo. Dina Nazir tau. Mungkin mahal kot harganya. Betul. Mungkin mahal. Lina mahal ni. Tapi masalahnya kenapa kena gelap Standard macam tu? lain weh. Sebab benda yang nak keluar dari mulut tu lain sebenarnya. Kalau hati lain, yang mulut keluar ni lain. Kita lain. Kami korang dengar lagu tu kan? Cute. Dengan suara Kita orang masih lagi main lagu tu je. Kami masih lagi main dekat sini. I tak boleh dengar. I tengok naik bulu roma. I cannot. Bila ada satu masa tu pergi wedding. Kita masuk, lagu tu keluar. Malu sendiri. Ada sama. Tak sedap mati. Cepat dah. Tapi ada orang begitu nak. Tak suka dengar suara sendiri kan. Satu dewan okey lagu tu. Falik tak boleh. Dia lagi suka. Dia, saya memang saya confident. Macam lagu raya kita orang, part dia kuatkan. Saya beberapa kali confident je. Sedap tak sedap akan cerita. Saya confident. Tapi dunia baru. Yep. Dunia baru ramai penyanyi kat dalam dunia baru kan. Eliana. Dan tapi Eliana ada juga lagu Kanta Cinta. Betul. So memang ada ramai juga lah yang menyanyikan lagu untuk Cerita Dunia Baru tu. Fenomena babe masa tu. Ya. Habis tu masa Cerita Dunia Baru tu, everywhere you go, how people Erika. Nama you Melekat. Hai Erika. Kita ni lah jenis yang private. Hai Erika, nak ambil gambar. Alamak, okey. Segan tak? You masih lagi tak kalau orang jumpa you ambil gambar? With keluarga Iskandar ni, out of nowhere, tiba-tiba ada orang macam, hai. So kita cakap, aku kenal ke? Atau bila dah dekat sikit dia macam, Alan mana? Tahu lah keluarga Iskandar. Pasal dia nak ambil gambar. So, kita tak biasa. Okay. But dah masukkan balik diri ke dalam bidang ni, kenalah terima everything that comes along with it kan. So okay lah. Dan terima kasihlah kena support. Right. Ya, betul. Daripada dia tak support kan. Betul. Dan tak salah Dina kalau nak tengok keluarga Iskandar 3 kan. Yep. Ada je dekat Astro Go. Dekat Suka pun ada. Dekat Suka pun ada. Boleh tengok balik. Cuma saya nak tahu jugalah. Yelah, dia macam Baizura Kahar ni tak ada orang kata pengalaman menyanyi. Lama tak nak rekod lagu Cinta Antara Kita tu? Tak, kejap je. Wow. Sebab tu tak sedap. Tak. Sedap ni subjektif tau sebenarnya. Betul. Tapi kalau tak sedap, lagu tu takkan jadi fenomena. Lagu tu sedap. Suara I tak sedap. I tak buat hati. Sampai sekarang. Mungkin kita boleh cek. Come on lah. Bawa lah aku balik ke studio. Mungkin kita boleh record balik lagu ni. Masa tu belum lagi. Mahal ketika itu nak kena auto-tune. So I cover macam mana video klip. Tak cubalah buat macam cantik sikit. Jual kecantikan. Tapi rambut straight tu. Kita pada kamera. Rambut layer. Dia boleh berasa dan bulu roma naik. Gimana? Siapa nama vokalis dia? Apalah, saya berlupa. Aduh, tapi dia dalam bidang production juga kan? Ya. Ada lagi nak. Dia kawan-kawan kita lah, Aidil tu. Oh, ya ke? Aidil Bulis. So kadang dia message, jom nak tak buat persembahan. Sebelum comeback. Okay. Sebelum comeback, if anyone say anything, memang cakap no je. Okay. Memang no tu. Terus no Nope. No. Kalau saya payment macam mana dulu sebenarnya? Itu yang kau tanya Sebab dulu. itu awak. Sebab saya berbekalkan confident tadi tu. Sebab tu benda-benda offer macam ni tak sampai kat kau. Direct no je No. Ush, terus potong. Dia kena ready. So masa comeback ni pun, betul ya you nak berlakon? Okay. So baru betul tu ready. So kalau tak, no. Tapi kenapa ni kenapa adalah keluarga projek Iskandar? yang you kata yes? I don't know. Tiba-tiba satu hari I was like, nak berlakon balik lah. Sebelum offer tu sampai? Sebelum. So I told Kak Liza. So I always write for her. Okay. Sentiasa menulis untuk dia. Kak Liza, main-main je. Ni memang every year I akan main-main. Okay. Kak Liza, nak lah berlakon? Betul? Nah. Liza nak lah? Betul? Nah. Dia gurau This year? Betul fikir? Ya apa? Why not? I ingat dia bergurau. Rupanya betul. Masuk datang office. The producer, which was Amir, producer, dengar cerita you dapat watak kat keluarga Iskandar.
You pun tak tahu lagi masa tu. Sebab memang hidup I is ya Tiba-tiba ke? kata-kata je So lah. bila I call her, betul lah kan you nak come back kan? Okay lah. Dah terperangkap. Aku yang cakap kan. Dah ada watak. Hanya saja. And then dia kata, okay, Alan punya wife, based on your age pun, like Sesuai lah. sesuai and everything. So I was like, okay, let's try this. Okay. Memang best. Dan- Memang tak menyesal langsung come back. Dr. Su Dr. Sophia. Dr. Sophia. I think it was like the best project untuk a comeback. Sebab Yeah. cast dia semua best. Yes. Everyone, tak ada seorang yang tak best. Dan Daripada tua ke kecil, yang paling kecil memang everyone was like, wah. kalau tengok pun dah keluarga Iskandar ni, dia tak macam pelakon pun. Macam everyday life. letak kamera Everyday kau life. pandai Ya, kau. betul. Kan? Dia very santai, dia very everyday life. Jadi masa you come back ke dunia lakonan, walaupun you selalu tulis skrip semua dan ada tak yang macam skrip yang you tulis tapi you turun set untuk tengok? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Yang inilah nak tahu. Daripada habis sepi, lepas tu tak ada shoot apa-apa kan? Lepas sepi. Kembali ke keluarga Iskandar. Beza tak? Experience tu macam sekarang orang buat macam ni lah, sekarang macam ni lah. Ada tak dia punya perbezaan dia? I mean, you know lah, perkembangan teknologi semua. That yes. That yes. Tapi tak kot. Tak ada perbezaan I sangat. don't think so. It's just like riding an old bicycle lah Macam naik basikal je Sebab balik. yang kelakarnya, a few of the crew datang kat I macam, ingat tak saya? Tak ingat. Alamak. Kita buat tele. Yelah. Allah. Memanglah dah lama sangat. So a lot of these people, masa I muda, diorang pun muda. So Muka berubah. Muka okey lagi. Dapat komen, kau dah sihat ya bye. Yelah. Alhamdulillah. Bang, we need to talk. Kalau ni lah abang kata dah sihat, abang jangan tengok gambar-gambar saya tahun 2004 ke bawah. Taklah faham lah. Maksudnya abang tu sama juga. Kiranya lah. Okay, dia pun sama juga. It's okay. Dia dah berbeza lah. Kiranya dah lama tak jumpa. Yelah. But at least they recognise. Macam Faizal Kahar kan. Ingat tak kita buat ni? Ingat tak kita buat ni? So it's like macam, itulah perbezaan dia. Yeah. The people yang dulu sama mentah dengan I, sekarang dah jadi DOP, dah jadi yes. Dah terror. Dan itu adalah satu benda yang macam seronok kat tengok diorang kan. Kita tengok dulu macam, tapi ingat lah. Masa memory rasa macam blocking. Nama-nama ingat tak ingat. Kau ni one kot kan. Salah, nama dia two. Contoh macam itu. Jadi antara orang yang paling best, yang paling rapat dekat set keluarga Iskandar masa tu, shoot last year. Of course lah last year, pasal dia ditayangkan sejak Februari kan. I would say Zain lah. Memanglah karakter paling dekat. Paling yes. Memang masa nak start berlakon tu, dah lama tak berlakon. I takut I dah hilang the skill, the touch and everything. So first day tu memang menggigil. Memang boleh rasa I was like very awkward. Sampai rasa macam maybe I shouldn't do this. Okay. On the first day tu. Tapi dia tolong. Dia sangat nyanyi ke macam mana? Bila rindu. Hayalan lah. Dia nyanyi ke macam mana? Dia very loud. Okay. Dia Betul, sangat betul. loud. Dia sangat Happening kan? Happening. So kita tak ada masa pun untuk rasa nervous. Okay. Sebab dia punya energy so big. Betul. Kita pun akan menjadi besar untuk match dia punya energy. And then pada second dia dah okay dah. Betul. Fun fact mengenai Abang Zain ni, saya dengan Abang Zain berjiran. Memang selalu kerap terserempak. Kadang-kadang kat Literal jiran. Literal jiran. tempat Dunia yang ni. sama. Kota Damansara. Duduk tempat yang sama. Memang barber dia begitu, saya pergi. Kedai mamak yang dia lepak tu, saya lepak. Saya Tapi pernah kenapa dia jumpa- handsome? Dia potong rambut. saya memang kena bagi dia abang. Dia abang, saya bagi dia Pasal dulu lah. nampak macam barber tu lebihkan Zain lah daripada awak. Bukan, saya memang biarkan dia nampak matang. Okay. Saya abang kan. Cuma saya pernah jumpa dekat satu kedai mamak yang tempat biasa kita lepak lah. Bukan kita lepak yang selalu terserempak ni kan. Pukul 2 pagi dia dengan kawan dia. Kita pakai, yalah 2 pagi nak pergi beli makan ni kan. Falik bapak tak kenal. Bukan aku ni, bukan aku. Kita dia kan kawan ramai. Kita kan awkward lah juga kan. Sorry Abang Zain, saya bukan tak nak cakap saya tu Falik betul masa tu. Malu-malu. Orang panggil engkau yang malu. Saya pakai airpod masa tu. Awak pakai airpod. Okay. Dengan lagu. Engkau yang get wife Sebab dia sebenarnya. betul-betul
termeriah. Betul, betul. Kita 2 pagi masa tu nak cepat, nak cap nak gerak je. Dia tak ada panggil. Bawa tak nampak. Kamu yang get what rupanya dengan Betul. Zain Kan? Ratesh. Zain kan macam tu kan. And so chemistry sangat best. Terus masuk. So bila chemistry best, error pun kurang. Ya. So smooth je macam Segan pun tak ada. Tak ada. Maybe memang cara dia untuk ice breaking kan. Dia tahu macam especially you dah lama tak berlakon. Oh, aku kena tolong dia ni supaya dia tak rasa awkward dengan aku. Memang thankful sangat dapat sparring partner yang macam tu. And also production yang best. Pelakon senior pun saya rasa membantu juga kan. Of course. Datuk Hilal kan. Mak Jais. Love. Ya, betul lah. Betul orang kata. Really. Orang kata santai lah Good team, keluarga Iskandar 3 tu Semua orang, even the kids, semua like macam wah, bestnya kedua orang ni. Bestnya. senang bekerja lah. Senang. Good environment. Jadi you tahu kan, selepas keluarga Iskandar pun dah agak tular juga dekat Astro. Awak sedarkan lepas ni awak akan lebih busy. Benda ni akan awak kena tai chi banyak projek ni lepas ni. Start cakap no balik ni. No, dah tak ada dah. No, okay. Nah, macam I think Jadi ada tak yang rasanya you akan you tak kisah nak berlakon anything ataupun you macam okay, aku kena pertimbangkan mungkin disebabkan oleh fakta-fakta atau faktor usia ke, you dah berhijab sekarang. Betul. Ada anak tak lagi. yeah. Of course. Kenalah ambil watak yang sebab I'm a writer. So I know kalau menulis kan, kalau aku berlakon ni mesti best. So kita tahu dah sendiri like Betul. like what we want Dapat to do rasa kan. tu. Ya, betul. But sebenarnya kalau dapat projek yang best, watak macam mana pun, eksperimental pun is okay. As long as ada dia punya heart, ada boleh jaga apa yang boleh jaga. I'm okay. Ke ataupun dah ada tawaran sebenarnya ni lepas keluarga Iskandar ni mesti ramai. Kabel Bastian mesti dah cari. Tahu mesti ada. Tak ramai. Tapi ada. Ada. Dia mesti punya. Wah, kau dah berlakon sekarang nampaknya balik ni kan. Best lah join aku. Mesti ada. Aku memang tengah cari orang macam ni. Kena pula dengan karakter. Dah ada. Tapi kerja hakiki which is writing, itu yang utama. Masih lagi. So I will memang takkan berhenti kot script writing. Dah macam like a part of me kan. So bila dah buat berlakon ni rasa macam wow, boleh kot kita pairkan dua ni. So make this one better, gunalah skill nice. kita. Maybe make this one better tambah satu direct lagi. InsyaAllah. Yeah, and I'm all in all of it is me. Why not? Better to direct yourself. You know where you want to go. Direct belum ada lagi. Tapi ada tak macam teringin ataupun niat? Ada satu cerita yang dah ada dalam kepala daripada kecil. So I want to act. Okay. I want to write. Okay. And kalau boleh I nak direct. At least kau direct One day. One day. InsyaAllah. Amin. Kalau nak PA ke apa, saya okey. Saya okey. Saya memang nak berlakon je. Saya tak nak berlakon. Saya tak nak berlakon. Saya suka tengok. Pasal kita punya bidang belajar dulu kan. Saya suka tengok orang shoot. Tapi saya tak nak shoot. Cantik je you buat video klip tu. Yang itu paksa. Natural aja. Terpaksa. Saya pun sama natural dalam tu. Ya. Walaupun masa tu kan Dina first sampai Dina last balik. Tapi bukan pasal apa. Pasal saya suka tengok orang shoot. Saya suka tengok proses tu. Saya suka tengok director buat kerja dia. Bukan. Saya suka Lagu tu tengok. yang ada main. Yang mana kena ada. Ya? Lagu raya kita dia kat dia tengah main. tu kan. Lagu tu memang lagu dia main. Tapi I Sebab suka. kalau yang lain tu sebenarnya tak pandai sangat menyanyi. Of course Yang lah. boleh menyanyi dia. Of course lah. Tidak. Falik nyanyi Hello. okey. Falik nyanyi okey. Dah, Tak dah. sebanyak autotune macam Abang Roy. Kan ramai orang tulis autotune orang tu kan. Tak banyak macam Abang Roy. Aku ada waktu proses tu. Cuma saya menang sikit Abang Roy lah. Itu je lah cerita dia. Okey, saya nak fahamkan lah. Macam dunia script writing ni kan, menulis skrip ni kan. Dia basically macam mana? Macam Baizura menulis sendiri, dah settle menulis, baru pitch ataupun ada orang kata request. Aku nak cerita macam ini, macam ini. Dia macam mana sebenarnya? Itu sebelum ni I freelance. So with Astro baru 2 tahun lebih. Okay, so masa freelance yes macam tu. Ada producer akan cakap, okay, kita ada pitching. Kita nak cerita contohnya hantu atau cerita raya. Kita pitch lah. Kita bagilah idea based on that. Okay. So kalau dia terima, baru ke step yang seterusnya. Okay. Babe, Baru macam tulis mana lah. nak fikir, babe? Out of the blue nak I know. aku nak cerita raya. Aku nak buat cerita raya pasal apa? Macam mana, babe? So betul lah I script writer. You DJ. Betul juga. I tak boleh buat macam you. Ada diam dah sekali. Okay. Jadi memang macam bila kalau request, time tu juga you fikir.
Memang dia bagi masa lah. But essentially kita memang dah ada idea. Dah ada dalam kepala ni, dah ada bank. Vault. Okay. Keluarkan sikit ni, keluarkan sikit. Cerita Dah orang ni biasa sikit, dah kan. Okay. Cerita raya mesti sedih. So kita keluarkan benda-benda yang kita tahu pasal benda-benda sedih. Like that. Bi, macam banyak berangan lah Bi. Yeah. Imajinasi lah. Banyak tu. overthink. Banyak fikir benda yang tak pernah berlaku. It's quite dangerous sebenarnya. Betul tu. Wish. Macam Ya. macam mana masa kita tengok cerita kan, macam mana kau boleh terfikir? Macam mana boleh terfikir benda ni? Jadi cerita tu adalah daripada macam kita cakap skop Malaysia lah. Biasanya cerita daripada scriptwriter ataupun ada orang lain yang membuat cerita, jalan cerita, plot twist tu semua, lepas tu dia bagi kat scriptwriter ke macam mana proses dia? Ada yang scriptwriter saja. I've done that before. A to Z. Ada yang original idea daripada producer, pergi ke scriptwriter untuk kembangkan. Ada producer dah buat sampai ke beats, scriptwriter menulis sahaja. So ada macam-macam jenis. Depends on permintaan lah. Yeah. And also right now for me in Mega Drama ni, kita orang buat adaptasi novel. Tapi adaptasi novel tak boleh straight macam tu je, ambil sebiji-sebiji. Sebab novel is mendata. Betul. So kita kena ada drama. Betul. So Konflik. yes. Kena ada dia punya graf dia. Habis tu berapa banyak buku you nak baca Ui, banyak aku novel. kalau novel tu 1 tahun tak habis tau. Kita orang setahun kena 4 novel. Banyak juga. 4 cerita. Saya sehijau warna daun tak habis lagi. Kantoi. Itu je yang saya baca. SPM. Itu je lah yang saya baca novel pun. Macam mana kau boleh ingat ni? Alah, terlampak-lampak ingatlah sehijau warna daun. Itu je yang saya tahu. Okey lah tu daripada tak ada. Itu pun dah lupa cerita apa. Tahu tajuk je kan. Ya Allah, maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan. Saya terkejut sekejap. Itu SPM punya buku yang kita kena baca. Babe, tebal ni. Sikit je. Tebal. Ya Allah. Tapi Baca best sinopsis. apa reka cerita? Tak boleh. Saya imajinasi tak besar. Saya ni dah lah dia dah tak boleh menipu. Jadi saya nak bagi cerita kat bos saya pun tak boleh. Betul. Kalau dia datang lambat. Kalau kata macam Jujur. kenapa dia datang lambat? Saya bangun lambat. Nak reka cerita yang tu pun saya tak boleh buat. Apa lagi nak buat skrip. Ya Allah. Benda ni kan tak ada benda yang wujud kat dunia ni that didn't come from something. Kita tak ada reka out of nowhere. Ya. Dia So bukan peti angin semua je. benda ni is ada somewhere di dunia ini. Itu je lah. Jadi macam katakan macam you personally you suka tulis genre apa? Thriller Wow. and horror. Wow. Tapi I banyak tulis comedy. Yang couple people tu. Ceria. I did a lot for ceria. Okay. Banyak sangat tu Children. Children. Okay. Lepas tu sekarang ni drama lah. Mega drama. Wow. Wush, macam mana daripada satu cara cerita tu you nak buat mega drama sampai 64 episod? Yelah. Macam mana nak dikembangkan lagi? Cuba kita ikut sinetron Indonesia. Satu episod tu dia nak jatuh je daripada tangga. Yelah, 800 hari pun siap. Dia nak turun tangga je satu episod settle. Pasal orang tunggu Betul tunggu. Is the day dia akan jatuh. Dia makan kari pap yang dah rosak. Satu episod. Yelah. Senang nak tulis episod, senang nak tulis beat saja tu. Cuma idea menulis tu bila? Masa malam ke? Dia ada waktu tertentu ke? Malam. Malam je lah biasanya. Malam. Sampai lewat dah kiranya. Jadi wujud Kira tak? mata. Yelah. Wujud tak yang orang kata macam kita tengok TV, kita tengok movie kan, bila nak tulis something nak kena pergi cuti, nak kena pergi Healing. For me personally, pergi live kedai buku. Sekarang ada kedai buku 24 jam kan? Yes. Betul. Writing there memang best. Dia punya vibe. Oh ya. Kita surrounded dengan buku. Lepas tu budak-budak tengah buat ni. Tu best punya vibe. I see. Kalau bising memang tak boleh. Okey, mengganggu macam lah I. fokusnya. Tapi tak ada lah sampai healing. Banyak yang duit. Every time project lagi healing. So you macam I tak boleh. Kalau bising-bising, kalau Falik ada dalam bilik tu, memang I tak boleh buat assignment I. Oh my god. Saya memang tak kasi dia buat. Memang saya saja bising. Tak kasi dia buat. Biarkan dia. Tapi interesting sebenarnya kerja scriptwriter. Best sangat. Very interesting. And especially kalau kita dapat like I did Dia Bukan Syurga with our team. So bila kita nampak pelakon tu memang keluarkan the watak as per yang kita fikir tu. Puas Puas. Memang best. Rasa macam ni yang kita nak. That was what I was thinking. Itu yang so memang best. Ada tak pelakon Malaysia yang gave you that
kepuasan tu antara Antaranya yang, lah. Ramai. Umi Nazira will always. Oh, betul lah. Always. Umi Nazira will always. Tapi yang recently yang paling Nizam Zaidi, but also Izani has impressed me a lot. Okay. Lah lawa. Oh, terror. Dia sangat pandai keluarkan the inner punya emotion dekat muka dia. Memang very good. Yeah. Tapi I pernah kerja dengan scriptwriter yang sebelum kita lakonkan watak tu, dia akan duduk dengan pelakon tu dan explain dia ni macam mana. Ada you buat macam tu juga? Ada. Kita ada character briefing. Tapi tu guide. How pelakon tu nak jadikan the watak is based on the pelakon. Kita guide sahaja. Contohnya macam ni lah, dia bukan syurga. Tajul dia ada masalah ini mental kan. Tapi it's the Nizam Zaidi bawa Tajul tu yang pergi. Betul. Kalau dia sebiji ikut based on the script, mungkin tak jadi. Terikat lah. Tak jadi Tajul yang semua orang gila kan. Betul tak? Orang geram. The greenest red flag person in the world. Betul. The greenest red flag Dia red person. flag. Tapi semua orang minat dia. And we were like, our team was like, wow, how did we manage to do that? So sebagai penulis skrip, pelakon memang kena ikut sebiji-sebiji ke ataupun boleh ad-lib ke macam mana? Boleh. Tapi konteks jangan lari. Okay. Tak ada masalah kena lah. kena faham konteks. Jangan lari. And sometimes kena refer juga dekat scriptwriter sebab some by design kan. Kita memang nak cakap ni, kalau boleh cakap ni. Supaya sampai lah benda tu. Betul. Okay, Dina ada soalan yang sedikit pedas. Sedikit. Go. Saya kan takut bila nak tanya soalan-soalan Tanya je lah. Okay, katakan ramai orang, lagi-lagi pencinta filem, kritik filem, kritik drama, dia kata susah lah kalau Malaysian punya drama nak berkembang, Malaysian punya industri ni nak berkembang. Asyik cerita sama je. The pressure is on you. Orang yang membentukkan cerita tu, jalan cerita tu. Jadi macam mana? You nak dengar ataupun you dalam sedikit, I don't know, macam mana? How do you feel? Understand. Sebab I also get this macam dengan orang kan, kenapa you suka tulis macam ni Okay, kita kena fikir je. Kita kena susun ayat macam tu. Sebab ini adalah satu soalan yang Dina rasa you pun dah pernah selalu dapat. Tetapi yelah, depan kamera dengan belakang kamera lain kan jawapannya. Jadi tanggungjawab itu diletak di bahu penulis skrip. Betul. Okay. Of course, customer is always right. And kita punya customer di sini is penonton. Betul. Okay. So sebagai penulis, walaupun ramai orang ada dia punya minat, I like thriller, but I'm not doing thriller. Okay. Sebab the penonton, the market yang I tengah entertain sekarang ni, diorang minat cerita macam ini. Betul. So kita ikut kita punya market. Betul. So masa I buat ceria dulu, I tak buat penyondol. Lain lah target marketnya. So I buat cerita untuk ceria. So we will always go back and kita tengok kita punya market. Okay. So it's okay kalau once in a while nak buat cerita, kita nak berkarya. Tapi kalau tak diterima, kita jadi sedih pula. Betul. Sebab kita tak ada market. Betul. Walaupun we want, everybody nak berkarya. Everybody ada impian untuk hasilkan satu karya yang sangat hebat. Semua orang, producer ke director ke writer. However, kita kena realistic lah. Sebab tak semua orang boleh terima what we are writing. So, kita go back. Kita tengok bigger picture and tengok siapa yang kita tengah nak cuba please sekarang ni. So, for Mega Drama, that is our audience. And our audience, diorang minat benda-benda yang menekan-nekan. Betul. Yes. Betul. Dia ada arti kata lain, tak boleh shock sendiri juga sebenarnya. Betul. Sebab benda dia ni tahu dia siapa. yelah, kita menjual produk. So kalau tak ada orang beli pun, ataupun ada 3-4 orang beli je pun, rugilah kita sebenarnya. That's why we have Shaw, we have Ceria, we have Ria, we have macam-macam kan. So kalau rasa nak tulis macam tu, dan kita pergi ke tempat yang sepatutnya lah. That's right. Betul. So bila dah jadi writer untuk Mega Drama ni, mula-mula memang rasa macam susah. Sebab daripada ceria, daripada benda-benda macam tu kan. But after a while, I realise I ada privilege untuk letak message di dalam I punya dialog. Yes. So banyak benda. For example, I always go back to DBS sebab DBS yang paling terbaru. Nuha tu punya karakter, banyak personal experience and also benda yang I nampak yang berlaku dengan kawan, dengan orang yang kenal. So a lot of things yang berlaku kat dia, kalau orang cakap tak logik ke, meh sini. Meh sini, I will tell you, narcissism
Yes, Memang ada. Wujud. Memang wujud. Manusia macam tu memang wujud. Perempuan yang kuat tapi jadi victim memang wujud. Memang So ada. orang memang cakap kenapa dia nak stay? Kenapa dia? No, itulah dia bila dah jadi Betul. victim. Begitulah dia. So dekat situlah I rasa macam our team we put our message di dalam cerita itu. Walaupun tajuk begitu tapi dia ada keinginan untuk berubah. Tapi dia tak mampu sebab mental problem. Walaupun Nuha sangat strong tapi dia tak mampu sebab dia So kena pandai lah as a writer. Kita kena letak. Betul. Kita Benda-benda kena ada wujud. kita punya own signature punya messages semua dalam kita punya cerita. Oh, banyak observe jugalah kiranya. Seorang Bazira Kahar ni kiri kanan depan belakang. Jangan dia balik Kan dah kerja lama. Yelah, jangan observe saya sudahlah. Dengar cerita orang, mesti selalu dengar orang punya rintihan. Kalau korang tiba-tiba ada karakter yang perasan sikit kan. Saya minta royalty. Saya minta ini saya ni. Karakter yang perasan, handsome, Confident lebih. confident lebih. Tapi ready memang answer. handsome. Kena cakap. Okay. So so we have the Pakai power. specs tak, babe? You pakai specs tak? Lens Lens lah. I rasa you kena check balik power you. Babe, ada tak that person, that one person yang bila you rasa macam, aku buat, cerita ni plot twist dia aku buat macam ni. Aku rasa macam this would be cool. Dia jadi macam you punya police traffic. Kalau I buat macam ni, what do you think? Okay. Kalau I buat macam ni, what do you think? Ada. Mesti ada ataupun buat je, nanti bila production akan bagi tahu. Macam tu. Now in our team kita ada beberapa orang. Setiap orang menulis skrip, kita hantar dekat the other person. The other person kena komen. Ada So sistem dia. even more tak shot sendiri. Kalau tak kita shot sendiri. Betul, Ni yang betul. terbaik dah ni. No. Sebab bila hantar kat 5 orang lain, kenapa macam ni? Perbezaan Kenapa macam ni? pendapat. So dia jadi lebih better. Skrip tu even better sebab Kalau 5 kau buat orang. macam gini, kalau buat macam gini, ada Betul. ayat tu. Betul lah. Okay. And kita tak terfikir sebab kita in our own place Betul, sahaja, in betul, our betul. world sahaja. So dia punya world lain, dia punya world view lain, dia punya world view lain. POV-nya lain. Betul. So bila semua orang bergaung, dapatlah the best. Yes. Tapi kerja scriptwriter ni tak boleh ego lah sebenarnya. Tak boleh langsung. You have to terima dan repair. Masa I work here, the first time I join, dah lama gila jadi freelance yang tak ada orang boleh komen. Ada. Oh. Kena telan juga macam. Sabar. Betul. Sabar. Boleh rasa darah tu. Badan aku panas. Nak marah tapi kena sabar. Yelah, 5 orang komen kot. Yelah. Rasa lebih, sometimes lebih. Rasa ni tak kena. Kau tak nampak ke apa yang aku nampak? Alah, kau ni. But kita kena buang. Mm-mm. Bila dah kerja in the team ni, kita kena buang all this ego semua ni. Kita kena open our eyes and tengok macam kenapa orang tu cakap macam tu. And then dia memang akan jadi better. Yep. Faham. Yalah, panel-panelnya mesti akan memberi juga input-inputnya Betul. kan. Semua nak jayakan benda tu sama-sama. Semua nak jadi hasil kerja tu best. Jadi kena ingat kat situ je lah. Your team bukan nak condemn you. Betul. Your team nak naik Yang bersama. terbaik. Nah, ni kebetulan Ana. Yelah, Bazira Kahar pun Apa tu? ada satu je single lagunya kan. Cinta Antara Kita kan. Antara kita. Saja nak tanya lah, Ana. Tak ada ke Gegar Baganza panggil untuk Tapi dia tak perlukan Satu banyak lagu single. je. Tak apa, babe. Dia tak One Hit Wonder perlukan. pun boleh. Ya, One Hit Wonder pun boleh. Asalkan lagu tu meletap. Dan Saya rasa lagu tu memang boleh meletap. ni. Dia dah keluar balik ni boleh ni. Korang nak GV. tengok I pingsan atas stage? Silakan. Nak I malukan diri, why not? Kok lah. GV teringin ke? Boleh ni. Macam ni. Pernah. Dia kata tadi kan nak buat comeback tadi. Nak buat comeback tadi dia ajak Nyanyilah nyanyi tak sekali. nak. No, seriously, pernah. Why I say this is because masa kerja advertising tu ada annual dinner. Oh, okay. Dia suruh Of dia nyanyi. course lah. Confirm. Budak-budak lelaki bawa gila. Cek. Tak keluar suara. Macam tu, sebiji macam tu. Bisik je kan? Dia orang macam kau kenapa? I cannot not on stage. Okay. Dia stage fright tu lain Bila menyanyi tu because tak confident. Okay. Memang tak ada langsung sikit pun confidence dalam Kena tanya menyanyi. Falik dia beli confident kat mana. Tak ada. Saya memang semula jadi. Tak beli. Memang dia lahir package sekali. Wah, bertuah ya. Sebab tu tak ada bakat nyanyi tu. Okay. You jangan terkejut tau. Semua orang yang datang budak selebriti kata nak buat konsert dia nak nyanyi tau. Saya free tak apa. Dia boleh tanya benda tu depan I tau. Saya okey je. Okay. Nah, kita berbalik kepada Bazira Kahar. Yes. Mungkin orang kata apa, latest project lepas ni ke? Projek Jaga baru? drama tu masih in writing. Yes. Okay. Okay. Tak disebut.
berapa episod tu? 28 episod. Adaptasi drama oleh Risa Adia. Of course karya yang best. Okay, kita buat dia punya Anda Tiada Dia bukan Sugar. So memang confirm best. Tengok tau. Targetnya tu bila je akan keluar nanti? I don't know actually. Dalam tahun ni shoot juga? ke? Dalam tahun ni. Belum. Belum shoot lagi. Masih dalam proses writing lah. Ya, barisan pelakon pun best. Oh. Tak disebut. Saya tak dapat offer lagi tau. Jangan teka saya. Saya tak dapat offer lagi. Saya bagi tahulah saya awal. Kut ada watak dia tiba balik ada watak. Aku semakin panas di sini walaupun aircon. Tapi pernah tak you sambil you tulis benda tu tengah shoot? Pernah. Oh, masih ongoing. Macam mana Stress. Pasal bila dah start shooting tapi skrip belum siap habis sepenuhnya. Macam mana? Stress. Saya macam kenapa aku Ditekan-tekan, pilih bidang ni? Kenapa? Betul, stress. Dia punya stress tu rasa macam macam dah nak tulis. Kita bukan yang boleh keluarkan lagi cepat kan? Tapi production dah call, ni dah call. Dah siap belum? Ni masa freelance lah. Ui. Jadi ada juga Of course ada. Sebab kadang-kadang cerita tu tak sampai kita punya standard. Takkan kita nak keluarkan. Betul. Right. Betul. So Tak best kan? so kita edit and then lambat. Lepas tu production pun nak kena shoot. kerja kreatif. Yeah. It's also subjektif lah Kejar dia punya masa. hasilnya. Ya, betul. Dan macam orang kata sama juga macam keluarkan lagu. Bila kita keluarkan lagu, lagu ni belum siap lah. Tak boleh. Walaupun kita kata next month nak keluarkan, belum siap. Tak boleh. Kan? Sebab kita yang tunjuk ourselves to the public. Tapi benda tu pula dah macam mana babe? Dah Enjoy TX. Have to lah. Ada yang dah TX semua pasal kita pernah dengar pelakon kata drama tu dah TX episod pertama, kedua, kita tengah shoot lagi episod ke-8. Jadi ada juga the same time skrip tengah nak siapkan lagi. Why? Dahsyat Stress lah Jadi you macam mana you manage you punya stress? Nasib baik macam ni. Nasib baik bukan macam orang lain. Yang jadi ceria. Tak boleh buat apa. Sebab I fikir apa, you push I pun tak boleh lagi laju nak keluar. Sorry lah. So terima lah. Tapi after that rasa bersalah lah. Like sorry I know I buat kurang macam ni and then try my best to not do it again. Wow. Yalah, kita mesti akan dia end product tu tengok, alah kenapa aku buat macam ni kalau ada masa lebih sikit mungkin macam ni. Ya. Ada ke, babe? Perasaannya Sebab I ambil masa lama lah. Setakat ni tak ada. Alhamdulillah. Okey lah. Dia make sure at the end of the day, dia make sure kerja dia walaupun terpaksa lambat. Pasal benda kreatif. You tak boleh. But of course ada yang kita macam, kalau macam ni mesti better. Kalau macam ni mesti Of course better. lah. Itu memang akan ada lah. Kan? Baik, rasanya selesai kita berbual borak-borak bersama dengan Angela. Dah lama kita tak jumpa. Dia tak menghilang, ada. Cumanya dia belakang-belakang sikit. Dia bukan je. dekat depan lensa, dia sebalik. Cuba kalau Terbalik. anda tengok lama sikit apa title credit awak cakap lepas habis cerita. End credit tu ada nama Baizura Kahar tu penulis skripnya. Ada. Kadang-kadang kat depan. Betul. Ada Jadi je. kalau ternampak penulis skrip nama Baizura Kahar, you guna Baizura Kahar. Yep. Memang yang ni lah. Ada. Memang Ni yang lawan ni. dia. Yang cinta antara kita. Alright, kita ucapkan terima kasih juga kepada Baizura Kahar hari ini. Semoga sukses lah dengan karya-karya selepas ini. InsyaAllah amin. Sihat selalu dan kita bertemu lagi untuk episod minggu hadapan di Borak Celebrity. Assalamualaikum. Bye-bye semua.